Business kit farmasi dah sampai. Jom kita unboxing sama-sama. Okay? Bismillah. So, permulaannya bermula di sini. Kita tengok apa yang ada dalam business kit 2. Saya ambil yang 2. Okay? So, packaging dia secure. So, you guys jangan risau. Dalam kotak and dia bubble sekali. So, first dapat roll on. Yang ni memang banyak feedback kata best. Nanti kita try. And then ada lavender body wash. Besar gila ya. 500 ml. Yang ni tak silap Aziz, dia free untuk bulan ni. Yang ni adalah revitalizing shampoo. Ramai cakap bila pakai ni rambut kurang gugur. Lepas tu dia punya rambut jadi makin lembut. Tak sabar. Seterusnya. Okay, seterusnya you akan dapat intensive repair shampoo. Ada intensif pula. So dia berbeza. Yang ni garlic, yang ni intensif. Faham? And then yang ni memang best seller katanya. Boleh memutihkan gigi sebab dia whitening oral health. Yang ni miswak date fruit. Yang ni banyak feedback. Nanti kita try. And share pada you guys. Betul ke elok. And yang ni adalah CC cream. Orang kata best. Yang ni anti-blemish, SPF 25, light to medium. Nanti kita cuba. And then dapat free calendula face wash. Dapat 4. Lepas tu dapat lagi matte liquid lipstick. Lipstick yang suka. Wait. Oh. Menarik. Pink-pink gitu. Oh, ada lagi. Ingat dah habis dah. So, okay, kita akan dapat sekali opportunity guide ni untuk business punya. Senang je nak baca, nak rujuk lepas ni. Yang ni pula adalah katalog. Tebal ya. Senang nak buat kerja lepas ni. Semua dah complete. And then dia bagi sekali dengan receipt. Welcome to your new journey. Pharmacy. Doakan I, okay? So dalam ni apa lagi? Oh, banyak lagi dalam ni. Wah. So, paprika chili balsam. Bau dia dah keluar je. Yang ni adalah massage gel. Yang ni pun feedback dia banyak. And then kita dapat lagi free. Banyaknya free dia. Calendula face cream. H Reversis Rich Moisturizer. T3 face cream. VXX Pro Foundation. Semua kod dapat. BB cream. Semua kod pun dapat.
Intensive Repair Shampoo, Revitalizing Hair Mask. Hair mask ni pun dapat. Bestnya. Aku suka benda free ni. Okay. Seterusnya, kita dapat BB Glaze Lipstick. Comel. Wow, colour dia. Dia memang glaze macam tu ya. Nanti I try pakai. Lepas tu dapat Double Lash Extend. Wow. Suka je. Mascara. Lepas tu kita ada Cherry Blossom Shea Butter Hand Cream. Weh. Wangi. Ini rasa moisturizing tu. Lepas tu kita dapat, what is this? Perfecting Balm. Yang ni untuk BB. Untuk bibir. Lepas tu dia bagi Lumi Radiance Series. Dia punya set lengkap lah. Ada gel cleanser, serum, cream dan juga eye balm. Menarik. Puas hati. Okay. So, this is starter pack untuk business pharmacy. So, kalau you nak join, bayar $299 sahaja, you boleh terus dapat benda yang sangat-sangat banyak ni. Nanti Aziz akan susun bagi cantik. Okay. So, kalau you guys berminat, nak tahu info, nak dapatkan produk farmasi, bagi tahu Aziz je. Klik link dekat bio. Okay. Thank you for watching. Bye.